No matter how long it takes, keep going. No matter how much it hurts, keep going. Just keep going, bro. Nothing's gonna stop me. Nothing's gonna stop me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, first saya nak cakap tahniah kerana anda dah download Job Tepi. Okay, so Job Tepi ni kalau anda nak tahu, ada banyak cara untuk kita boleh dapatkan income. So untuk sesi kali ni saya akan kongsikan apakah cara-cara untuk kita earn income dalam Job Tepi. Right, so saya nak cakap anda semua adalah antara batch yang pertama untuk dapatkan Job Tepi. Jadi untuk batch yang pertama ni memang sangat untung. Pasal apa? Post korang akan kejap-kejap masuk first page, kejap-kejap masuk first page. And lagi satu, kompetitor tak ramai. So siapa yang kat first batch ni, harap anda ambil peluang, tengok video ni sampai habis. Saya akan guide anda cara untuk dapatkan income pertama anda melalui Job Tepi. Okay, so dalam Job Tepi ni, kita sekarang ada di App Store, ada di website, dan insyaAllah minggu depan akan keluar di Android Store. Okay, so dalam tiga-tiga platform ni kita sama saja, anda ada fungsi-fungsi yang sama. And buat masa sekarang ada 4 fungsi utama untuk kita cari income lah. Okay, yang pertama adalah melalui gigs. Okay, gigs ni sama je macam Fiverr. Alright, kalau contoh anda power buat, okay, gigs ni untuk siapa-siapa freelancer yang ada expert skills. Okay, contoh macam buat website, buat landing page, buat mobile app, apa lagi, buat content creation, runkan campaign marketing. Okay, so semua experts ni, skill-skill ni kita boleh advertisekan melalui Job Tepi. Alright, so untuk yang langkah pertama ni, cara kita nak buat, okay, first kita boleh buka semula aplikasi Job Tepi kita. Okay, buka balik aplikasi Job Tepi. So saya rasa anda semua dah login kan. Okay, bila dah log masuk, so ini adalah homepage kita. Alright, so homepage kita ni memang ala-ala macam Discord. So dalam ni actually semua community yang anda dah join. Okay, currently macam saya ada banyak lah community yang saya dah join. Tapi untuk anda, kebanyakannya akan ada Job Tepi ni saja. Alright, so untuk Job Tepi ni adalah satu community, dan dalam ni semua adalah dia punya apps. Nanti akan datang akan ada banyak lagi community. Anda sendiri boleh buat community. Apps ni anda boleh set apa yang anda nak. Okay, so contoh untuk Job Tepi ni, kita ada apps untuk chat. Alright, chat kat sini ni. So dekat chat kat sini ni kita boleh access chat-chat yang latest. Okay, chat-chat yang terbaru. Dan kita ada juga announcement. Announcement ni macam Twitter. So kita boleh tengok latest announcement lah oleh community owner. Dan kita ada rewards. Nampak tak bawah ni, reward, content rewards. So content rewards ni pula adalah untuk siapa yang video editing, siapa yang content creator. So anda boleh submit dekat sini lah. Submit. So macam campaign saya sekarang ni dah dapat lebih kurang 9,000 view. Okay, so ini yang ketiga. Dan yang keempat, kita ada lucky draw. So lucky draw ni setiap hari tuan-tuan puan. So you all boleh tekan spin now ni, setiap hari boleh dapat 1 kali spin. Okay, kalau menang boleh claim, jangan risau. Right, so jom kita sambung macam mana anda nak buat satu gigs. Okay, so ini adalah community page. Kita pergi ke gambar icon search kat tengah ni. Inilah kebanyakan gigs kita berada. Okay, gigs ataupun nama senang dia Job Tepi lah. Alright, so kalau kita scroll kat belah bawah ni, nampak dia ada banyak kategori. Kita ada content creation, kita ada development, marketing, okay, graphic design. So anda tak kisahlah anda boleh buat kategori mana pun, you all boleh advertise dekat sini. Okay, selalu. Okay, so untuk nampak tak dekat page discover ni, kalau you all scroll nampak ada banyak gigs lain, Job Tepi lain yang orang lain dah buat. Okay, ada website design, ada create content. Okay, so kalau you all nak listkan juga, cara dia adalah pergi ke profile. Okay, pergi ke profile yang hujung ni.
Okay, dan dekat profile ni on seller mode. Nampak tak? Atas ni ada seller mode. Pastikan anda dah tukar kepada seller mode. Pasal dekat seller mode baru kita boleh buat community, baru kita boleh buat add product. Okay, so dekat seller mode ni tekan balik button home. Okay, dan dekat atas ni nampak tak? Bawah button manage ni ada my job tepi. Okay, so klik button my job tepi ni. Currently saya ada satu lah, gigs yang saya dah list. So tuan-tuan perempuan, you all boleh tekan add new job tepi kat atas ni, dan terus tulis. Okay, saya akan bantu anda buat website yang convert. Contoh ni servis saya. So saya boleh pilih kategori, pilih subkategori dan tulis tag dia lah. Okay, website, sistem, right. Okay, dan saya boleh upload gambar. Okay, saya boleh upload gambar. Okay, tulis description. Okay, saya buat ni sebagai contoh lah, cepat. Okay, bila tuan-tuan ada description, tulis pula pricing and package ni. Okay, so bila you click next dan upload gambar semua, automatically akan jadi macam ni, nampak, publish. So you all boleh tukar lah status dia. Kalau tak nak keluar dekat marketplace, tekan draft. Kita draftkan dia, jadi hide lah. Dekat marketplace orang tak nampak post kita, tapi kalau kita publish dekat marketplace, orang boleh nampak kita punya gigs. Okay, so anda boleh draftkan bila nak cuti. Contoh nak cuti, nak vacation kan, boleh off kan. Alright, so ini adalah cara yang pertama, iaitu melalui gigs. Okay, cara yang kedua untuk kita buat income adalah melalui community. Okay, so kalau kita tengok di dashboard page, okay, untuk seller, dekat sebelah button my job tepi tu ada community. Okay, so community ni anda boleh buat sebanyak mungkin community yang anda nak. Okay, boleh scroll ke bawah. Macam saya sekarang, saya ada 3 community. So tuan-tuan perempuan nak buat community baru, boleh tekan add new community kat atas ni. Tulis okay, community apa, toy collector community contoh. Okay, contoh. Okay, tulis description. Okay, description ni memang kena panjang sikit. Okay, ambil ni. Okay, tulis teks, ambil kategori, upload gambar. Okay, gambar ni wajib untuk cover korang. Okay, letak sikit tips, letak sikit feature. Ni memang wajib letak semua, FAQ. Ni saya buat contoh dulu. Okay, right. So di page yang terakhir ni, anda ada nampak affiliate commission. Okay, so affiliate commission ni kemudian nanti kita akan boleh buat orang lain boleh tolong kita promotekan community kita. Jadi anda boleh letak lah berapa commission anda nak bagi. Okay, lagi tinggi lagi bersemangat lah diorang. Okay, so tekan create community. Alright, so bila community dah create, anda akan ada dekat page ni community setup. And kalau kita pergi balik kat community tadi, nampak community anda warna merah. Okay, inactive. Pasal kita tak set up lagi community kita. Community kita kosong. So apa kita boleh buat, tekan balik community ni, kita kena install apps dulu. Okay, nampak ada kat atas ni manage apps. Tekan manage apps ni. Ni semua apps yang kita ada lah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan, you all ada buat video, contoh ada buat video cara nak buat nak toy collecting ke, video cara memasak ke, boleh install courses. Okay, tekan course ni, tulis course memasak contoh. So bila dah ada course, automatic anda boleh upload dekat course anda ni. Okay, nak letak video apa, okay, nak letak video apa, nak letak subjek pembelajaran apa. Dan bukan tu saja, ini untuk course. Kita ada macam-macam lagi apps yang lain. Contohnya chat, okay, chat kat sini contoh, okay, dan macam-macam lagi lah yang lain. Alright, so untuk contoh kali ni saya akan install 2, course dengan chat. Okay, bila anda dah install apps, masih anda tak boleh aktifkan lagi. Cara nak aktifkan, kena buat lagi satu produk. Bila dah buat apps, kena buat produk pula. Tekan manage produk ni. Okay, buat satu produk. Okay, community ni boleh ada banyak produk dalam dia. Pasal kita mungkin ada course marketing, ada macam-macam course kan. Okay, so saya buat contoh. Okay, saya tulis buat contoh dulu. Okay, so kalau kita scroll kat bawah ni, you boleh nampak apps to include. Okay, yang ni kita boleh tick kan lah, sama ada kita nak tak bagi course tadi, nak bagi course tu tak, nak tak bagi chat apps tadi. Okay, so kalau kita nak bagi, tickkan dua-dua, tulis sikit features and supaya orang boleh tahu apa benda yang diorang dapat. Okay, dan tulis harga dia. Macam sekarang saya nak buat course ni percuma, free. Okay, so tekan free,
tulis affiliate commission 10. Okay, description saya tak cukup panjang. Okay, so button create product ni dah menyala, saya tekan create. Okay, so maka saya dah ada satu produk, nampak? Community saya dah ada satu produk. Barulah saya boleh pergi balik dekat manage product ni. Saya kena publish dulu produk saya, nampak tak? Status dia masih dalam draft. Okay, saya kena publish dulu produk saya. Bila dah publish produk, okay, anda pergi balik ke community tadi, nampak? Community tu dah aktif. Syarat community ni nak hidup, dia mesti ada satu produk kat dalam. So macam saya dah letakkan produk tadi, nampak? Dah keluar lah community saya. Jadi orang dah boleh akses dah community toy collector ni. Right, so itu adalah untuk community. Cara nak akses saya tunjuk. All boleh pergi balik ke buyer mode. Okay, pergi balik ke buyer mode, then pergi ke marketplace. Okay, dekat marketplace ni kita boleh tengok lah dekat rising charters ni. Okay, yang atas ni top communities lah. Yang mana paling top. Kalau kita tengok kat rising charters bawah ni, nampak you all punya community yang kita baru buat tadi dah keluar. Right, so community ni boleh jadi free, boleh jadi berbayar, tak kisah. Cadangan saya buat dulu free. Bila dah ada ramai follower baru boleh upgrade ke berbayar. Alright, okay, so macam ni dah boleh join. Alright, so buat masa sekarang itu saja. Lagi 2 cara untuk buat income saya akan kongsikan esok. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan di group chat support kita. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.